PTPTN kos dia berapa tambahan? 5 bilion. 5 bilion sikit ke banyak? Banyak juga. Tapi hasil minyak berapa? 80. 80 tolak 5 jadi berapa? Berapa? You nama apa? Majus. Ni Wifat, you ambil nama dia. Ambil nombor telefon. Dia kata 80 tolak 5 jadi 75. Madius Ituaran kita angkat sebagai penasihat Kementerian Keuangan Pakatan Rakyat. You tahu sebab apa? Madius lebih pandai daripada Datuk Najib. Datuk Najib kata 80 tolak 5 bankrupt. 80 tolak 5 berapa? Berapa? 75. Nama apa? Hai? Ya, Najib tak maulah. Husin. Okey, Haji Husin. Ni ambil nama Haji Husin, penasihat Kementerian Keuangan yang akan datang. Tahu sebab apa? Sebab Haji Husin boleh tanya 80 hasil daripada minyak 1 tahun. Tak masuk kelapa sawit, tak masuk cukai pendapatan. 80 minus 5, dia kata 75. Najib 80 tolak 5, bankrupt. 80 tolak 5 berapa? Aneh, berapa? 75. 75, okey. Apa nama dia? Ni Badar Amin, ambil nama dia. Sebab dia boleh jadi penasihat Kementerian Keuangan yang baru. Ya, dia bukan main, saya serius. Sebab apa, you tahu tak? You, bila saya tanya 80 tolak 5 untuk batal PTPTN, you kata 75. You lebih cerdik daripada Menteri Keuangan Najib. Sebab Najib kata 80 tolak 5 bankrupt. Ya, bagi nama nombor telefon semua sekali, nah. Jadi cerdik ya. Aneh sama benam lebih cerdik. Adik, saya nak tanya adik, 80 tolak 5 berapa? 75. Tengok, budak kecil ini pun tahu jawabnya 75. Datuk Najib jawab bankrupt. 80 tolak 5, Najib kata bankrupt. Budak umur berapa? 11 tahun. Umur 10 tahun pun tahu 80 tolak 5, 75 bilion masih ada. Tapi dia kata bankrupt. Sebab tu saya kata kita boleh bagi pendidikan percuma. Bila kita batal PTPTN, apa nak ketakut apa? Pendidikan percuma. 25 negara buat, termasuk Turki. Turki tak ada minyak, tak ada hasil minyak. Kita hasil minyak 80 bilion. Sebab apa tak boleh buat? Boleh buat. Sebabnya UMNO dok kira cari wang untuk dia. Kita mesti guna wang bela nasib rakyat. InsyaAllah kita tunaikan janji ini.